Untuk berbuka puasa hari ni, saya ajar sambal petai yang lain daripada lain. Okey, petai ni kita kena potong dia macam ni potong macam ni dulu. Kita potonglah sikit-sikit dalam 3 ke 4 macam tu. Dan potong tepi dia. Yang kulit ekstra ni kita tak nak lah. Potong macam kita buat ulam. Lepas tu kita slice dia, hiris dia nipis-nipis lah. Masukkan bawang kecil, lebih kurang 6 hingga 8 ulas. Lepas tu masukkan bawang putih 4 ulas. Lepas tu cili padi yang merah 3. Kalau nak pedas boleh tambah lah. Dan cili merah. Cili merah ni saya letak lebih kurang 5. Ikut saiz lah. Dan semua saya masukkan dalam food processor. Kita blend je. Kita blend sampai dia lebih kurang macam ni lah. Tak payah fine sangat. Ala kadar macam ni pun dah okey dah. Masukkan minyak masak. Sedikit lah. Agak-agak lah ya. Kita boleh masukkan bahan-bahan yang kisar tadi dalam minyak. Bahan-bahan ni kita kena tumis sampai dia garing sebab nama pun sambal petai garing. Masukkan sedikit garam dulu. Nanti tak cukup kita boleh tambah lagi. Okay, lepas tu kita masukkan daun 5 purut sedikit lah. Daun jeruk orang Indonesia sebut. Koyak-koyakkan sikit. Masukkan je. Wangi dia. Okey, dah cukup garing dah sambal dia. So sekarang kita boleh masukkan petai. Ikan bilis vegetarian. Okey, tambah sedikit gula, sikit je. Dah cukup. Ini dah siap lah. Sambal petai yang lain daripada lain. Sehijau Ramadan